adalah pancake dan sirap coklat. Quentin hanya ada satu pancake, tetapi tolong jangan sedih, Quentin. Isis masih sedap. Tapi, baiklah, okey. Kan, itu kenapa saya ada 10. Lihat tu. Mereka sangat lembut. Lihat tu, saya ada telinga besar. Dan Sophie ada 100 lempeng. Dia memang memenangi loteri ini. Tapi kita akan mula dengan Quentin. Ya, Quentin, teruskan. Okey, ia akan baik-baik sahaja. Tetapi saya perlukan sedikit sirap. Setunggu apa? Ayo, kenapa ia tidak mengalir keluar? Baiklah, biar saya cuba begini. Betulkah? Oh tidak, Clark. Ini sekarang saya lebih coklat. Quentin, awak sangat lucu. Lihat muncul ngawa. Sama saya kelihatan, tapi Saya boleh lap semua sirap tiga lemping saya. cara yang Hapuskan hebat semua yang untuk... berlebihan dari muka. Selesai. Sekarang kita makan pancake dengan coklat. Sedap. Ia kedengaran. Oh ya, saya sudah selesai. Sekarang giliran awak, Kate. Hebat. Mari coba. Tidak begitu? Kita perlu cari sesuatu yang luar biasa. Satu idea muncul. Letakkan semua pancake pada lidi. Hebat. Sekarang kita tuangkan sirap coklat ke atas seluruh timbunan pancake ini. Banyak semuanya rasa. Lebih baik dengan itu. Sekarang yang tinggal hanyalah... Jadi cuba skala Starling. Oh ya, mari kita beri sel lempeng dengan coklat. Penikmatnya. Saya suka Kate dan lebih banyak laut. Oh ya, kita perlu tambah lebih banyak, sir. di sini. Saya sudah sholat tujuh adalah jausan yang kaya dengan pancake. Dan saya sudah selesai. Sekarang giliran Sophie. Betulkah? Saya sangat gembira. Saya patut tuangkan sirap ke atasnya juga. Tetapi satu botol tidak cukup untuk saya. Saya perlukan satu lagi botol. Kami tuangkan 100 pancake saya daripada... 2 botol sekaligus. Betapa sedap rupanya. Wah, Saya widas maksud sebuah site saya nakin Wales Garpa wa Fisal. More functioning. Oh ya, saya kira kita coba secara noise one. Sebab ya, saya mesti sesuatu mungkin. Sangat sedap, saya tak boleh berhenti. Sangat bagus. Bercakap tentang adab yang baik. Jadi... jom pergi ke cabaran segera. Ya, ini botol saya. Dan itu milik saya. Mari mulakan cabaran segera. Wah, adakah ini botol saya? Ia sangat kecil. Dan saya ada botol yang lebih besar. Cukup Untuk saiznya. saya. Kamu tahu apa yang kamu ada Ya, baik? saya bonus botol terbesar antara semua Anda. Hebat sekali. Saya boleh isi untuk bertahun-tahun. Kim, awak yang paling malang. Mari coba yang awak punya dahulu. Baiklah, mari buka botol itu. Walaupun kecil, pengisian masih sangat lazat. Ini Skittles dan jeli madu. Pasti sedap. Sangat lazat. Oh, iya. Oh, ada beberapa yang tinggal di bagian bawah. Apa yang perlu saya buat? Bagaimana saya nak ambilnya? Tunggu, lidah saya. Ia tersekat. Bila ia membantu? Baiklah, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Mari kita potong. Jangan potong lidah saya. Tidak. Ya, saya lakukannya. Terima kasih. Baiklah, sekarang giliran saya untuk makan gula-gula jeli yang besar ini. Sangat lazat. Oh, ya. Saya sangat menyukainya. Sedap. Okey, mari kita perah lebih banyak. Kita dapat yang oranye dan kuning. Kamu mau? Tolong Tangan jangan saya, turun. tangan saya, ya. Gadis-gadis, tolong saya. Mari kita buka. David. Tidak, saya boleh saja. Tunggu, apa? Ia tersekat. Tolong. Baiklah, tidak mengapa. Teruskan, Dina. Oh, betul tuh. Mari kita coba keluarkan yang satu ini. Tidak semudah yang saya sangka. Baik. Oh, ayo. Satu lagi rancangan. Dan inilah satu ide yang hebat. Saya boleh letak sekumpulan gelang getah pada botol itu.
Kemudian gelang getah itu akan memerah botol dan semua gula-gula akan diperah terus kepada saya. Saya hanya memerlukan banyak daripadanya. Ia berfungsi. Skittles sudah mula keluar dan ia sangat lazat. Oh ya. Sangat sedap. Ada lagi gula-gula? Hello? Gula-gula tak keluar. Apa patut saya buat? Kawan-kawan, saya tak tahu. Oh, betul. Saya ada idea lain. Sekarang saya akan potong botol ini. Nampak? Ia berjaya. Sekarang saya boleh makan dengan senang hati. Boleh tolong saya juga? Pasti. Wah, terima kasih. Saya ada Skittles di tangan saya sekarang. Gordon, terima kasih banyak, Gina. Kamu boleh makan sekarang. Oh ya, betul tuh. Ini sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Oh ya, saya sangat suka. Sangat lazat. Saya dah habis. Baiklah, ia adalah Coke. Hebat. Kim hanya ada 1 balang. Ia agak sedih. Tetapi Chloe ada 10 balang. Dia sangat gembira. Mereka masih suka Coke. Tetapi Tina memenangi semuanya. Dia ada 100 lapisan cola. Hebat. Mari kita mulakan dengan Kim. Ayo Kim, teruskan dan cuba. Kamu buat dengan cepat. Kamu tak bernasib baik hari ini. Ada idea macam mana nak buka balang dengan cara lain? Oh ya, saya tak tahu apa yang saya nak lakukan. Saya akan gunakan pensel. Saya perlu gosok penutup Coke untuk masa yang lama. Dan kemudian balang itu akan terbuka. Lihat. Tiada magik, hanya Hela TikTok. Haha, ia berkesan. Sekarang kita keluarkan straw dan cuba. Wah, ia sedap. Chloe, giliran kamu sekarang. Betul ke? Saya gembira sahaja. Mari buka 1 tin Coke. Wah, baunya sedap. Hebat. Saya memang sangat dahaga. Saya boleh minum semua 10 balang dalam beberapa saat. Awak tahu tak? Saya tahu apa yang saya akan buat. Satu idea terlintas dalam fikiran saya. Buka baki tin cola. Ya, ini hebat. Begitu sahaja. Super. Ia sudah siap. Dan sekarang, kita letakkan penutup botol pada mereka. Saya boleh minum ke semua 4 tin Coke sekaligus. Wah, itu kuat. Chloe, kamu mengagumkan kami. Tetapi sekarang giliran Tina. Mari cuba. Kamu ada sebanyak 100 tin. Bagaimana kamu akan menguruskannya? Terdapat banyak Coke di sini. Mari mula dengan balang yang paling atas. Kita buka. Hebat. Ia sejuk. Oh, gas sedang keluar. Maaf. Oh, tidak mungkin. Merah tu hampir jatuh. Awas. Berlindung. Oh, merah tu runtuh tepat di atas kami. Betul-betul mimpi ngeri. Ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Oh, mereka bergegar. Mereka akan meletup. Oh, liter Coke sedang mencurah keluar. Mereka berselerak ke arah yang berbeza. Gadis-gadis berhati-hati. Mereka boleh terbang tepat ke arah kamu. Tina terjatuh. Semuanya di bawah pizza hingga semuanya berakhir. Oh, tidak mungkin. Balang itu terbang tepat ke arah kita. Oh, ia adalah gulungan marmalade. Itu menarik dan saya ada sebanyak 10 gulungan marmalade. Ted, tak mungkin. Ya, saya ada 100 gulungan marmalade. Itu yang saya akan makan. Saya lebih suka mula sekarang. Tetapi giliran saya kerana saya hanya ada 1. Oh, penyepit. Saya tidak tahu cara menggunakannya, tetapi biar saya cuba. Oh, kenapa saya tak boleh buat? Baiklah, saya boleh pegang macam ini. Itu lebih baik. Ya, kau memang tak boleh guna penyepit. Itu kelakar. Berhenti ketawakan saya. Baiklah, biar saya makan dengan tangan. Sangat sedap. Dan apa ini? Sedap. Giliran kamu, Emma. Ya, betul. Saya saya boleh guna penyepit. Celupkan dalam sus coklat. Saya yakin ini akan jadi sangat sedap.
Sedap. Saya sangat suka. Betapa lazatnya. Emma memakannya. Hai Tuan Maaf Reverend Chemosi. Wala Ime Chloe, Ida awas dan my Frederick Buwak. Sekarang giliran Emma untuk makan ke semua 10 gulungannya. Dan kamu berjaya, tahniah. Sekarang giliran saya. Saya tidak cukup sos ini. Tapi saya akan dapatkan satu package penuh. Mari tuangkan pada gulungan saya. Hebat. Sekarang saya boleh mencubanya. Saya akan makan dengan tangan juga. Sedap. Hei ayah, Anda ada banyak gulungan. Can share the neighbor dance dengan gadis-gadis? Tak mungkin. Charge Mercure. Oh, Emma, saya ada idea. Biar saya beritahu awak. Awak faham? Ya, mari kita mula bekerja. Hey, apa yang kamu buat? Yes, sekarang semuanya milik Stella. Dan gadis-gadis itu memutuskan untuk mencuri peranan ayah, tetapi itu tidak begitu mudah. Dad, sebatannya. Hey, hentikan. Itu semua milik saya. Oh, YouTube pet steamer di daya sebar cover sebab ayo berarti bir tinker ay terbebek ni. He would rest by tinod meja. Oh, gulu card searchu karku dikit apa. Oh, itu Nutella yang sangat kecil. Tunggu sebentar. Nampaknya balang ini dibuat daripada coklat. Oh, ya, menarik. Apa? Ya, saya ada balang Nutella yang besar. Saya mahu mencubanya tidak lama lagi. Saya tidak pernah melihat objek coklat sebelum ini. Ia sangat menarik, tetapi lihat itu. Ya, baknya sangat sedap. Hanya ada balang besar di sini. Seru je. Mari kita cuba. Sangat sedap. Kenapa tak? Saya sangat hebat. Ia kenal saya bila Stu bernasib baik kali ini. Tapi ia tetap sedap. Saya akan makan. Oh ya, ia sangat menarik. Saya suka. Ia seperti kek. Ia hebat dan sangat sedap. Oh ya, siapa seterusnya? Saya akan menjadi. Tidak. Jangan sentuh, Ethan. Sekarang giliran saya. Ya, saya mahu coba penutup ini. Sedapnya. Saya tak percaya saya sedang makan penutup balang Nutella. Oh, hebat. Sekarang mari kita coba seluruh balang. Oh, ya, untuk permulaan, saya akan buat ini dan lihat kek pelangi di dalamnya. Hebat. Ya, hebat. Ia sangat sedap. Hebat. Saya mau makan semuanya segera. Sangat sedap. Betapa sedapnya Sandy dapat. Baiklah, saya tak tahan lagi. Tetapi kita perlu tunggu sehingga Sandy makan semuanya. Ayuh, lebih cepat. Baiklah, tinggal sedikit sahaja jari saya. Betapa sedapnya. Wah. Oh, yeah, it's inferior than you see, Forts great. I don't want to come from Yasin. Oh, yeah, and you are free. Bye, scary say go max seriously into late. Oh, yeah, and Lewis Throw, luar biasa. Yeah. Ethan, kamu tak kisah kan? For Sandy, kek ini hanya untuk saya. Teruskan. Kaya sudah pada penuh Baiklah, Alikis. Dengan lapisan terakhir. Ya, ini adalah balang yang sangat besar dan saya masih belum selesai. Ethan, iwa kemana kau akan muatkan begitu banyak ke dalam kamu? Oh, ia terlalu banyak. Oh ya, betul. Tapi saya akan makan dari dalam sekarang. Ia sangat sedap. Betulkah, Ethan? Kamu sudah penuh dengan manisan? Oh, tidak. Lihat itu. Kamu jatuh. Aduh, kawan-kawan, saya betul-betul rasa gula di kepala saya. Tapi saya tak kisah. Kami terus makan kek yang luar biasa dan lazat ini. Pasti hari terbaik dalam hidup saya. Saya beri benjai, Ufi. Betapa besarnya perubahan mendadak. Apakah untuk mencubanya? Oh, ia tidak semudah yang saya sangka. Ia dalam kalangan perempuan, ia milik saya. Jangan hanya berdiri di sini. Setiap daripada kita mempunyai hubba-bubba. Kimberly ada yang paling kecil. Ada idea nak mainkan gula-gula getah kecil saya sampai saiz gula-gula getah Perry. Sedikit lagi. Tolong saya. Mungkin. Kemudian kamu patut berhenti. Ups. Hei. Ia kembali. Dan ia kecil semula. Baiklah. Mari kita cuba yang ini.
Saya pun boleh kembungkan belon. Betapa hebat. Mary, giliran kamu? Bagus. Jom cuba. Ia kelihatan sedap. Saya minta maaf, Kimberly. Saya tidak akan berkongsi dengan awak. Saya akan masukkan semuanya ke dalam mulut saya. Sungguh lazat. Idea yang bagus. Mari kita potong pita gula-gula getah Mary dan makan yang selebihnya semasa dia tidak melihat. Apa itu? Aduh, Kim. Kamu dah makan semuanya. Itu gula-gula getah saya. Saya minta maaf. Saya tahu apa yang perlu dia Elza. Dalam bong itu. Kamu tahu bagaimana mencuri. Hebat. Saya ada banyak gula-gula getah kerana saya dapat hubah-hubah yang paling besar. Hebat. Saya mau keluarkan semuanya. Apa? Selamat tinggal. Saya akan mengunyahnya untuk waktu yang sangat lama. Ya ampun, gula-gula getah ini cukup untuk saya selama setahun. Wah, Phoebe, kami tak dapat lihat kamu. Saya tak perlukan bantuan. Atau Anda akan dicuri oleh raksasa. Jauh lebih baik. Kami mempercayainya. Oh tidak, takis pedas. Saya sebenarnya gembira